Musim kemarau yang melanda Hulu Dungun Terengganu ketika ini menjejaskan hasil tanaman petani daerah itu. Akibatnya mereka terpaksa menanggung kerugian besar. Pada masa kini, untuk mendapatkan hasil tanaman yang berkualiti memang bukan mudah. Petani perlu bekerja keras setiap hari, menyiram pokok satu persatu dan membaca baja dengan teliti. Namun, hasilnya kadang-kadang masih belum memuaskan. Dengan itu, memperkenalkan IREC, Sistem Pertanian Pintar yang membawa pembaharuan dalam bidang pertanian moden. Produk ini direka untuk memudahkan urusan petani dengan menjadikan proses pembajaan lebih sistematik, menjimatkan tenaga serta meningkatkan kecekapan pengurusan ladang. IREC dilengkapi dengan 3 inovasi utama. Pertama, penggunaan tenaga solar yang menukarkan cahaya matahari kepada sumber tenaga elektrik, sekaligus membantu mengurangkan penggunaan elektrik. Kedua, sistem graviti yang membolehkan campuran baja dipindahkan secara automatik ke tangki utama tanpa perlu membasuh baja sendiri setiap hari. Ketiga, teknologi IoT yang membolehkan pam baja dikawal mengikut jadual serta dipantau secara masa nyata. Melalui inovasi ini, pengurusan pertanian menjadi lebih mudah, kos operasi dapat dikurangkan dan hasil tanaman dapat dipertingkatkan melalui proses pembajaan yang lebih konsisten. Melalui graf yang ditunjukkan, bacaan baja yang diperoleh memaparkan dua garisan yang mewakili tetapan dua skala yang berbeza. Data ini diperoleh melalui pemantauan selama 14 hari bagi melihat tahap konsisten bacaan baja. Graf tersebut menunjukkan bahawa melalui IREC, kadar bacaan baja dapat ditentukan mengikut kesesuaian serta nilai isi yang diperlukan. Hal ini membantu memastikan tanaman menerima nutrien yang mencukupi mengikut kadar yang sesuai, sekaligus meningkatkan kualiti dan hasil tanaman. Terdapat 4 SDG yang digunakan dalam IREC. Pertama, Zero Hunger. Kedua, 9, Industry Innovation and Infrastructure. Ketiga, 13, Climate Action. Dan yang terakhir ialah 7, Affordable and Clean Energy. Cara penggunaannya sangat mudah. Hidupkan sistem dan pastikan panel solar berfungsi. Baja akan mengalir ke dalam tangki secara automatik dan pengguna boleh menetapkan jadual serta memantau sistem melalui aplikasi. Jadi, dengan produk kami, hasil tak mudah gagal dan urusan pertanian jadi lebih mudah, cepat dan berkesan. IREC bukanlah sekadar inovasi, malah merupakan langkah ke arah masa depan pertanian yang lebih pintar, cekap dan mencapai dasar agro makanan negara 2011-2020.